Ada gear ni macam ni. kg, jumlah kg 1 kg, 2 kg, 3 kg sampai ke 10 kg. Nanti dia setkan berapa keluasan dia buka tu. Dia akan taburkan lah, dia akan spread lah. Okey, harga satu spreader ni kalau awak nak beli lebih kurang RM7,000 sahaja. Dia dari Kalau nak beli boleh jumpa saya. Ada apa-apa tak nak tanya tentang spreader ni? dia buatan mana? Buat demo ni. Ya. Bagaimana fungsi nanti kita tunjukkan. Kita boleh setkan pada sini. Kita jumlah kg. Sampai 10 kg. Kalau gram, Dah zoom lah. kat ladang. Kalau siapa nak pinjam pun boleh kontak saya. Sewa, tak ada bagi, tak ada free. Okey, kita akan masukkan 3 beg. Tadi kita buat 3 kilo mas. So ini 1,5. Sekejap. Kita bagi dulu ya. Ini starting aja, memang dia akan keluar betul lah. Bila jalan dia kena laju tau. Kalau you stop. Kalau stop dia kan bagi banyak. Sudah terlalu banyak lah. So dia kena jalan serik je. Pakai spinner ni sekejap je tengok dah habis dah. Lepas kita tengok demonstrasi tadi, kita akan membaja pula sini. Tak sama kaedah membaja di ladang dengan apa yang kita nak buat ini. Kalau kita pakai spreader tadi, mungkin pokok ni masih kecil lagi. Dia kena daun dia akan mencur pada pokok benda tu. Dan satu lagi pokok ni masih kecil. So kita perlu asuh dia. Bila kita tengok dia sihat tak sihat pokok ni, ada masalah ke. Okey. Pokok ni pun okey. Sebenarnya ini kacang ni. Dia akan buyang. Okey lah. Cara dia ada poket lah. Okey, setiap orang semua mesti dapat seorang satu cangkul. Dapat kan? Dapat. Kalau tak dapat saya belikan lagi. Saya telefon tadi dia hantar 30 cangkul lagi. Kalau tak cukup lagi pun tak tahu lagi lah. Memang dapat seorang satu dan you akan baja seorang satu pokok. Dah habis satu pokok tu, kalau rasa nak apa ni tambah lagi baik. Tambah markah. Saya bagi tahu dengan Datuk Mahmud, tambah markah. Kalau yang boleh membaja, semua akan dapat satu pokok lah. Kalau tak cukup kat sini, kita akan pergi sebelah. Kita pakai NPK hijau 15. Pokok ni umur lebih kurang 2 tahun. So kadar dia 1.5 kilo setahun. Pada hari ni kita akan bajakan dia, kita pecah kepada 3 kali setahun. So 500 gram lah. Setengah kilo per pokok. So bila kaedah kita nak membaja ni, kaedah yang diterangkan, kaedah poket lah. Dan pastikan jangan cangkulkan apa ni irrigation ni. Siapa cangkulkan ni, saya minta dia ganti. Saya bagi kerja berat nanti. Jangan cangkul, hati-hatilah, janganlah tekan dalam situ kan, boleh gelas, boleh nampak getah ni. Kalau terpotong nanti pokok ni mati nanti. Okey, ada apa pun nak tanya tak sebelum kita nak membaja ni? Tanya besok soalan Dr. Mahmud, awak tak tahu nanti, tak tahu nak jawab.
Orang yang sukar. Okey. Saya ada demonstrator. Demonstrator masa dia tinggi sikit. Nanti saya nak hantar nama daripada Dr. Mahmud. Siapa nama awak? Ha? Siapa nama? Gati. Okey. Awak boleh tunjukkan demo macam mana nak tu? Dah terang kan tadi? Dah terang kan? Okey, demonstrator saya akan tunjukkan. Mana saya tahu nak cakap. Ha? Saya biar. Boleh. Apa? Boleh. Boleh Yati. Boleh. Kau pakai yang baru kan? Mana? Kau dah pakai topi tu. Tepuk tangan. Boleh. Gap. Macam boleh tak? Kau nak kita orang buat kes leader sini ke? Boleh. Boleh tunjukkan. Boleh. Boleh lah. Kena lagi. Tapi jangan tercangkul tu. Kita tanam pokok mangga dulu kan? Masa dekat pintu dulu. Kita dapat dia kata pokok kan? Poket kan keliling kan? So kita akan keliling lah. Di bawah kanopi. Poket 4 kan? Okey, ini kita buat kaedah keliling. Poket pun lebih kurang macam tu juga. Okey, you buat spot lah. Spot. Tinggi sangat dia. Pada saya lebih senang kasi spot keliling. Dah nak depan tu. Nak buat poket ke keliling. Nanti kan Pulang lah. cangkul. Okey, apa lagi? Ya. Kita buat semburan je. Foliar spray. Memang saya akan gunakan sebab bila pembajaan kita dalam maintenance ini kita akan buat setiap kali tu kita akan spray racun kulat, racun serangga dan Tangan siapa itu? dan foliar. Memang dari sini kita nampak kesan dia ni. Okey, lagi 2-3 hari saya akan spray lah. Sebab kalau dari segi tu itu salah satu maintenance kita lah. Yang kena basuh lepas tekun tak Basuh apa yang nak dibasuh ni? kita takut dia kering nanti dia tu tahu kena. Tidak. Nak bilas. Serupa macam tak baja lah kalau kalau kita dah spray, at least daun ni dia dapat absorb apa ni dia chemical tu. Kalau urea kena lah. Kalau you mau suruh cuci balik, bukan tak lah. Boleh behat. Takut dah meletup. Soalan lagi. Nak seragam. Okey, kita bagi pilihan lah. Sama ada you nak buat poket ataupun keliling. Poket. It's up to you lah. Okay. Tabur terus. Apa terus? Tapi rasanya tak seragam pun tak apa. InsyaAllah tumbuh. Niat kita nak belajar je. Kalau si baju nak baju. Jangan. Susahkan orang sikit. Okey. Nanti dia buka lah. Okey, tanpa membuang masa lagi. Saya menjemput semualah. Buatlah kerja semua. Mana lah. Terutama baju UPM. Kalau ladang kamu sendiri rugi kau. Ini namanya poket. Okey. Sebab apa kita buat poket? Orang malas. Tak. Bukan tak botol. Habis tu, ni rajin ni. Kalau malam tak betul terus. Rajin lah kalau. Kalau pokok kecil kita banyak pilihan. Sama ada kita nak pokok nak buat parit boleh. Saya tahu jawapan yang betul kan. Kita buat poket sebab sini ada slope tau. So kita tabur nanti hujan turun. Tak kalau kita buat parit, Parit pun sama lah. parit kita buat parit, kita tutup juga. Tapi kita masa kita lah. Gaji pekerja tu kan ikut jam kan. Lagi tu ke sama je rasa masa untuk poket dengan almond. Sama je tapi Bentuk tapi lain. kalau konopi besar, kamu nak buat poket ke kamu Poket. nak parit? Poket senang. Kalau kenapa tak nak buat Sebab besar. Kenapa besar dia punya buah besar lah dia punya. Itu je sebenarnya. Kalau kecil ni kita tak kisah. Okey, semua juga. Nama metrik. Datang lama. So kita orang ada tanggung tak.
kau buat lagi. Sebabkan kerjaan ni baik dia akan dapat Bayar diri. saya shoot apa Sekali minggu lagi. Buat sikit. Kau ada lelaki kau apa? Ini pengajaran Pengajaran cakaplah tu cik dah cakap sekolah Ada lagi datang lambat lah. Buat sikit. Ada tak? Buat sikit daripada enjin traktor tu. Buat sikit. Saya Muhammad Syukri Bagalit mengaku ada lewat hari ini baru ke 9 dan saya berjanji tak datang lewat lagi untuk pelakon yang akan datang. alright Tepuk tangan.